Berita tergempar, hari ini harga emas turun sangat-sangat banyak. Bagi tuan-puan yang belum tahu, hari ini 25 Jun 2026, hari Khamis, harga emas turun sebanyak RM193. Tuan-puan, harga tertinggi telah mencecah ke RM764 untuk 1 gram. Hari ini 1 gram hanyalah sekitar RM571 untuk 1 gram. So, penjimatan yang sangat-sangat banyak bila tuan-puan mulakan simpan emas pada hari ini. So, bila harga emas turun ni, apa perlu kita buat? Yang pertama, bagi tuan-puan yang dah mulakan simpanan, waktu ni lah tuan-puan nak borong emas banyak-banyak. Top up emas terbanyak yang boleh dengan harga yang lagi murah. Bila harga emas turun, inilah peluang untuk kita dapatkan emas yang bernilai ini dengan harga yang lagi murah, dan kita akan tahu harga emas ni akan meningkat naik juga dalam 2 ke 3 tahun akan datang. Yang kedua, bagi tuan-puan yang belum lagi bermula simpan emas, nak tunggu harga emas turun, inilah hari yang terbaik untuk tuan-puan mulakan simpan emas. Nak mula dengan 1 gram pun boleh, kalau tuan-puan nak mula dengan RM100 pun boleh, tak ada masalah. Macam mana nak mula simpan emas tu? Senang sahaja, boleh rujuk kepada pin video saya. Terus mula simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau ada persoalan tanya, boleh terus kontak saya untuk saya bantu tuan-puan daftarkan emas dengan lagi mudah.